Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Menurut laporan harian Metro, legenda berbasikal trek negara, Azizul Hasni Awang mengakui tindakannya mempertahankan jurulatih berpengalaman, John Beasley, mungkin mengundang pelbagai reaksi negatif, termasuk serangan dan kritikan daripada pihak tertentu. Namun begitu, Azizul Hasni menegaskan beliau sudah bersedia menghadapi segala kemungkinan demi mempertahankan individu yang dianggap banyak berjasa kepada pembangunan sukan berbasikal negara. Isu ini timbul selepas Beasley menerima pelbagai kritikan dan pandangan daripada beberapa pihak berkaitan hala tuju skuad berbasikal trek negara. Sebagai atlet yang telah melalui perjalanan panjang bersama jurulatih kelahiran Australia itu, Azizul Hasni merasakan beliau mempunyai tanggungjawab moral untuk tampil memberikan pandangan berdasarkan pengalaman sendiri. Dalam kenyataannya, Azizul Hasni secara terbuka mengakui bahawa mempertahankan Beasley bukanlah keputusan yang mudah. Beliau sedar tindakannya itu boleh menyebabkan dirinya pula menjadi sasaran sekiranya pasukan negara gagal mencapai sasaran pada tamasya besar seperti Sukan Commonwealth dan Sukan Asia yang bakal berlangsung. Menurut Azizul Hasni, budaya menyalahkan individu tertentu apabila keputusan tidak memihak kepada negara bukanlah sesuatu yang baharu dalam dunia sukan. Justru, beliau sudah menjangkakan pelbagai kritikan akan datang dan memilih untuk menerimanya sebagai sebahagian daripada cabaran sebagai atlet profesional yang sentiasa berada dalam perhatian umum. Apa yang menarik, Azizul Hasni menunjukkan keyakinan yang tinggi apabila menyatakan bahawa beliau tidak takut dengan sebarang serangan atau kecaman. Beliau percaya segala ketentuan berada di bawah kuasa Tuhan dan memilih untuk terus mempertahankan perkara yang dianggap benar walaupun terpaksa berdepan risiko yang besar. Daripada sudut lain, kenyataan Azizul Hasni ini turut memperlihatkan betapa kuatnya hubungan antara atlet dan jurulatih yang telah lama bekerjasama. Dalam sukan berprestasi tinggi, hubungan kepercayaan seperti ini sering menjadi faktor penting dalam membentuk kejayaan jangka panjang sesebuah pasukan. John Beasley bukanlah nama asing dalam arena berbasikal trek Malaysia. Di bawah bimbingannya, Malaysia berjaya melahirkan ramai pelumba bertaraf dunia, termasuk Azizul Hasni sendiri yang menghadiahkan pelbagai kejayaan di pentas antarabangsa, termasuk pingat Olimpik, kejohanan dunia dan Sukan Commonwealth. Kejayaan-kejayaan tersebut menjadikan pandangan Azizul Hasni mengenai Beasley sesuatu yang perlu diberi perhatian. Sebagai individu yang pernah bekerja secara langsung dengan jurulatih itu selama bertahun-tahun, beliau pastinya mempunyai gambaran lebih jelas mengenai sumbangan sebenar Beasley kepada pembangunan atlet negara. Dari perspektif Nadi Sukan, tindakan Azizul Hasni tampil bersuara menunjukkan ciri kepimpinan seorang legenda sukan. Beliau tidak hanya memikirkan reputasi sendiri, tetapi sanggup mempertahankan seseorang yang dirasakan telah banyak berjasa, walaupun berisiko menerima kritikan daripada pelbagai pihak. Dalam dunia sukan moden, keberanian untuk menyatakan pendirian seringkali datang dengan harga yang mahal. Ramai memilih untuk berdiam diri bagi mengelakkan kontroversi. Namun, Azizul Hasni mengambil pendekatan berbeza dengan berdiri teguh bersama individu yang beliau percayai. Perkara ini juga menunjukkan bahawa kejayaan sesebuah pasukan bukan hanya bergantung kepada atlet semata-mata. Jurulatih, pegawai sokongan, pakar sains sukan dan keseluruhan ekosistem memainkan peranan penting dalam memastikan atlet mampu bersaing di peringkat tertinggi. Menjelang Sukan Commonwealth dan Sukan Asia, tumpuan kini pastinya terarah kepada prestasi skuad berbasikal trek negara. Jika keputusan cemerlang berjaya dicapai, ia mungkin menjadi jawapan terbaik terhadap segala kritikan yang dilemparkan sebelum ini. Sebaliknya, jika keputusan tidak seperti yang diharapkan, kenyataan Azizul Hasni bahawa beliau akan menjadi sasaran kritikan mungkin benar-benar berlaku. Namun, berdasarkan pengalaman dan mentaliti juara yang dimilikinya, beliau kelihatan bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran yang mendatang. Apa yang lebih penting ketika ini ialah memastikan seluruh pasukan negara dapat memberi fokus sepenuhnya kepada persiapan pertandingan. Sokongan daripada peminat, pihak pengurusan dan seluruh rakyat Malaysia amat diperlukan bagi membantu atlet negara mencapai prestasi terbaik di pentas antarabangsa.
Tindakan Azizul Hasni mempertahankan Bisley juga memperlihatkan satu realiti penting dalam sukan elit, iaitu tidak semua perkara dapat dinilai hanya berdasarkan keputusan semasa. Ada kalanya jurulatih yang berdepan kritikan sebenarnya sedang membina asas jangka panjang yang hanya akan membuahkan hasil beberapa tahun kemudian. Dalam konteks berbasikal track, pembangunan atlet memerlukan proses yang panjang, sistematik dan penuh kesabaran. Selain itu, pengalaman Bisley mengendalikan pelumba bertaraf dunia merupakan aset yang sukar dicari ganti. Beliau bukan sahaja membantu meningkatkan prestasi atlet senior, malah turut memainkan peranan dalam pembangunan pelumba muda yang bakal menjadi tonggak negara pada masa hadapan. Kehilangan individu yang mempunyai pengalaman luas seperti itu boleh memberi kesan besar kepada kesinambungan program kebangsaan. Apa yang berlaku juga menunjukkan wujudnya tekanan luar biasa yang sentiasa menghantui atlet dan jurulatih negara. Setiap kali kejohanan besar menghampiri, harapan peminat akan meningkat dan pada masa yang sama, tekanan untuk menghasilkan keputusan juga menjadi semakin tinggi. Dalam keadaan sebegini, sokongan moral antara atlet dan jurulatih menjadi elemen yang amat penting. Kenyataan Azizul Hasni boleh dianggap sebagai satu mesej jelas bahawa pasukan berbasikal negara perlu diberikan ruang untuk bekerja tanpa gangguan berlebihan. Kritikan yang membina sememangnya diperlukan, namun kritikan yang berterusan tanpa mengambil kira fakta dan rekod pencapaian lampau boleh menjejaskan keyakinan seluruh pasukan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia telah menikmati pelbagai kejayaan dalam sukan berbasikal trek sehingga menjadi antara kuasa yang dihormati di rantau Asia. Kejayaan tersebut bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil gabungan bakat atlet, kepakaran jurulatih dan sistem latihan yang dibangunkan secara konsisten. Faktor-faktor ini perlu dipelihara jika negara mahu terus bersaing di peringkat dunia. Menjelang Sukan Asia dan Sukan Commonwealth, perhatian juga akan tertumpu kepada generasi baharu pelumba negara yang sedang meningkat naik. Mereka memerlukan suasana yang stabil untuk berkembang dan mencapai potensi sebenar. Sebarang konflik atau polemik yang berpanjangan boleh mengganggu fokus atlet yang sedang membuat persiapan menghadapi cabaran terbesar dalam kerjaya masing-masing. Akhir sekali, keberanian Azizul Hasni untuk bersuara membuktikan beliau bukan sekadar seorang juara di atas trek, tetapi juga seorang pemimpin yang sanggup mempertahankan prinsip yang dipercayainya. Sama ada orang ramai bersetuju atau tidak dengan pendiriannya, tindakan tersebut memperlihatkan keikhlasan seorang atlet yang mahu melihat sukan berbasikal Malaysia terus maju dan berjaya di pentas antarabangsa. Lebih menarik, kenyataan Azizul Hasni ini hadir pada waktu yang cukup kritikal apabila skuad berbasikal negara sedang memasuki fasa terakhir persiapan menghadapi kejohanan-kejohanan utama. Dalam situasi sebegini, kestabilan pasukan sering menjadi faktor penentu kejayaan. Sebarang gangguan yang boleh menjejaskan fokus atlet dan jurulatih perlu diminimumkan agar semua pihak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada sasaran yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, peminat sukan negara juga perlu melihat isu ini dari sudut yang lebih luas. Kejayaan di peringkat antarabangsa bukan hanya bergantung kepada bakat individu semata-mata, tetapi memerlukan kerjasama erat antara atlet, jurulatih, badan pentadbir dan pasukan sokongan. Apabila seorang atlet berstatus legenda seperti Azizul Hasni tampil mempertahankan jurulatihnya, ia memberi gambaran bahawa wujud hubungan profesional yang kukuh serta rasa hormat yang tinggi terhadap sumbangan individu tersebut. Akhirnya, segala perdebatan mengenai John Bisley hanya akan terjawab melalui prestasi di gelanggang pertandingan. Jika skuad negara mampu membawa pulang pingat dan mencapai sasaran yang ditetapkan pada Sukan Commonwealth serta Sukan Asia, ia bakal menjadi bukti paling kuat terhadap keberkesanan perancangan yang sedang dilaksanakan. Bagi Azizul Hasni pula, beliau telah menyatakan pendiriannya dengan jelas dan kini fokus utama pastinya untuk memastikan Malaysia terus berdiri megah dalam arena berbasikal trek dunia. Kesimpulannya, kenyataan Azizul Hasni bukan sekadar mempertahankan seorang jurulatih, tetapi juga menggambarkan nilai kesetiaan, penghargaan dan keyakinan terhadap individu yang telah membantu membina kejayaan sukan negara. Kini, segala perhatian tertumpu kepada aksi skuad berbasikal negara di Sukan Commonwealth dan Sukan Asia yang bakal menjadi medan pembuktian sebenar.
Terima kasih kerana menonton Nadi Sukan. Terima kasih, jumpa lagi.